Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni Aiman berada di seksyen U12 Iris Ni rumah double story terrace Okay. So jom kita tengok. So ni rumahnya. So rumah ni yang bestnya sebab depan ni tak ada rumah tau, tak berhadapan dengan rumah. And plus dia berhadapan dengan taman lah. Korang tengok tu ada taman kan. Dia macam taman gym macam tu lah. So sesuai lah kalau ada anak-anak korang petang-petang nak main, tak adalah risau sangat nak lepaskan diorang kat depan ni. So memang ini dia punya bonus lah. Okay, so ni dia punya car porch lah. Okay, memang luas. So bukaan dia 24. Rumah ni dia punya keluasan dia 24 kali 80. So bukaan dia pun luas, 24 kaki. Boleh muat lah dalam 2 ataupun 3 kaki. So total build up ni lebih kurang dalam 2,500 square feet lah. Dan atasnya ada bumbung siap. Okay, ruang tamu pun cukup luas lah. Cukup luas untuk korang nak letak TV, nak letak apa-apa lah, sofa ke apa ke kan. Ruang dapur dia pun cukup luas lah. Rumah ni memang didatangkan dengan bare unit lah. Bare unit, gated and guarded lah. Tak ada furnishing apa-apa. So yang ni bilik store. Dekat sini bilik bawah. Ada satu bilik kat bawah ni. Korang nak buat jadi guest room ataupun nak buat bilik maid pun tak ada masalah. Terpulang. So ni dekat belakang lah. So belakang ni pun ada macam komersial tau, tempat komersial. Okay, jom kita masuk dalam bilik. So rumah ni dia 4 bilik. 4 bilik dan juga 3 tandas. Jadi kita dah masuk satu bilik dekat bawah. So lagi 3 bilik ada dekat atas. Jom. Kita patah balik ke sini. Jadi kita naik atas, kita tengok bilik yang ada dekat atas. So memang datang sekali dah dengan basic fitting lah. Lampu dan kipas memang dah datang sekali lah. Okay, jom kita naik atas. Rumah ni basic unit saja guys. Dan juga sebenarnya saya suka dia punya lighting dengan dia punya apa, angin apa panggil, natural ventilation. Gitu. Okay, so kita dah sampai ke atas. Korang nak letak TV ke, nak letak sofa ke pun tak ada masalah. Ataupun nak buat macam study area pun not bad lah. Okay je. Okay, bilik kedua ni tingkap dia nampak ke belakang tadi. Ni bilik master dia. Bilik master dia pun luas sangat luas. Katil king, katil queen. Nak letak wardrobe korang kat sebelah sini pun boleh. Nak buat korang punya built-in wardrobe sendiri pun tak ada masalah. Dan juga master bathroom dia. Gitu. So dia punya master bedroom ni menghadap depan tadilah, yang macam taman Aiman cakap tadi kan. Okay, so kalau ada yang berminat, boleh roger Aiman sekarang sebelum ada orang lain kebas. Okay, so rumah ni disewakan pada harga RM2,500 sahaja. Deposit semua macam biasa, 2,5 bulan. So contact Aiman, nombor tertera di bawah. Okay, bye bye.